Seterusnya nombor 10. Rajah berikut menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dilukis pada satu petak grid. Hitung luas dalam unit kuasa 2, unit persegi. Okey, baik. So, segi empat tepat tersebut. Baik. Rezeki kamu ni dalam soalan ni ialah sebab dia kata satu kotak ni satu unit kali satu unit. So maknanya satu kotak kecil ini bermaksud satu. Jadi soalannya segi empat tepat tersebut, kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So jawapannya 10 cm. Oh, dia tak cakap cm Oh, sorry. 10 unit kuasa 2. Itulah jawapannya. Okey, ataupun awak hafal sipir pula. Hafal sipir kita dah tahu luas sama dengan panjang darab lebar. So panjang dia yang mana? Panjang dia yang ini. Sini sampai sini ni. So jawapannya 2. Darab lebar mana? Lebar ni sampai sini atau lebar. Ada 5. So jawapannya 10 juga. Okey, sama sahaja. Okey, boleh? Okey, sebab untung ni satu-satu. Kalau dia kata dua-dua, apa nak buat? Tu maknanya seolah-olah awak kena darab 2 lah. Itu saja Okey. Ya.